bersin non-stop, hidung gatal, muka rasa berat, ada hingus, cepat sangat penat. Yang ni mungkin kita ada resdung. Resdung ni dia jadi bila lapisan sinus bengkak dan penuh lendir. Lagi teruk bila imun badan kita tengah lemah, radang dia jadi naik, sinus tu jadi makin sempit. Lendir susah nak keluar. Itu yang jadi blok sepanjang hari. Ramai yang tak tahu, hesperidin ni bagus untuk orang yang ada masalah resdung. Hesperidin ni dia sejenis bioflavonoids dari buah citrus. Apa yang dia buat, dia kurangkan radang dalam sinus, dia kuatkan kapilari darah, jadi kita kurang bengkak. Hesperidin untuk support imun badan kita untuk cepat lawan jangkitan. Dia boleh juga kurangkan hypersensitivity, jadi hidung tu tak cepat trigger. Bila radang turun, laluan sinus terbuka dan pernafasan jadi lega. Kalau selalu bersin pagi-pagi, cuba tambah nutrien anti radang macam hesperidin. Kalau nak tahu suplemen hesperidin yang bagus untuk siapa yang ada masalah resdung, boleh drop resdung atau boleh terus DM.